Assalamualaikum adik-adik, selamat datang ke channel Teacher Ilya. Dalam video kali ini, adik-adik akan belajar operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, dalam video part 1, yang lepas, teacher dah ajar tentang integer, apa itu integer. Integer, kita recap balik. Integer ialah nombor bulat. Dia bukan perpuluhan dan bukan pecahan. Okey, kalau adik-adik nak faham lagi, boleh tengok video part 1. Okey. Untuk operasi yang melibatkan integer, semasa sekolah rendah, adik-adik dah belajar tentang operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Tapi dekat sekolah rendah, kita tak belajar nombor negatif. Tapi start dengan tingkatan 1, adik-adik dah belajar tentang nombor yang negatif. Okay. Untuk operasi yang pertama, tambah. Okay. Contoh, 8 tambah dengan 3. Okay, maksud dia 8, tambah lagi 3. 1, 2, 3. 11 lah. Okay, yang kita dah sedia maklum. Okay, lepas tu contoh yang B. 5 tambah dengan negatif 2. Maksudnya 5 dia tambah negatif 2. Negatif 2 ke belakang lah. 1, 2. Jadi jawapan dia 3. Okay. Lepas tu yang C. 2 tolak dengan positif 4. Okay. 2 tolak dengan positif 4. Jadi, dia akan ke belakang juga. 1, 2, 3, 4. Jadi, jawapan dia negatif 2. Okay, satu lagi. Negatif 1 tolak dengan negatif 4. Okay. Jadi, negatif 1 tolak dengan negatif 4. Negatif 1, kalau tolak, bertemu dengan tolak, dia akan jadi tambah. Okay, jadi negatif 1 gerak 4 kalilah ke depan. 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi kat sini, adik-adik kena ingat tentang operasi ni. Okay. Kalau positif bertemu dengan positif, dia akan jadi positif juga. Okay. Lepas tu, kalau positif jumpa dengan darab lah maksudnya. Darab dengan negatif, dia akan jadi negatif. Okay, lepas tu negatif jumpa positif akan jadi negatif dan negatif jumpa negatif akan jadi positif. Okay, kalau nak senang ingat, kalau positif darab dengan positif yang sama, tengok biru-biru sama, dia akan menghasilkan positif. Sama juga merah-merah. Negatif jumpa negatif, dia akan jadi positif. Tapi kalau berbeza, dia akan menghasilkan negatif. Contoh kita tengok balik yang ni. 8 positif jumpa positif. Jadi, dia akan dapat positif lah. 8 tambah dengan 3. Ni positif jumpa negatif. Berbeza kan? Jadi, dia akan jadi negatif. Jadi, 5 tolak 2. Okay, sama juga yang ni. Negatif jumpa positif. Berbeza, jadi dia akan tolak. 2 tolak 4. Jadi, kalau 2 tolak 4, dia akan ke belakang lah. Negatif 1, sifar, 2, 1, sifar, negatif 1, negatif 2. Sebab tu jawapan dia negatif 2. Okay. Lepas tu, negatif 1 tolak dengan tolak 4. Okay. Negatif jumpa negatif. Kalau sama, dia akan menghasilkan positif. Jadi, negatif 1 tambah 4. Jadi, negatif 1 sifar, gerak sekali. Jadi, 1, 2, 3, 4 kali gerak. Jadi, jawapan dia positif 3. Okay, untuk operasi bahagi pun sama. Okay, kalau tambah, positif jumpa positif, positif bahagi dengan positif, kita akan dapat positif. Positif bahagi dengan negatif, akan dapat negatif sebab berbeza. Ini negatif dengan positif, berbeza, akan dapat negatif. Okay. Negatif, sama, akan dapat positif. Okay, so kita buat latihan. Contohnya, negatif 5 darab dengan negatif 4. Okay, kalau negatif jumpa negatif, akan menghasilkan positif. 5 darab 4, macam biasalah, 20. Okay, kalau positif, biasanya kita tak tulis positif. Kita just tulis 20. Okay, negatif darab dengan positif. Jawapan dia negatif. 6 darab 4, 24. Okay, 6 bahagi dengan negatif 2. Positif jumpa negatif akan jadi negatif 6 bahagi 2, 3. Okay. Soalan yang terakhir, negatif 12 bahagi dengan negatif 2.
Okay, negatif 12 bahagi dengan negatif bahagi dengan negatif. Jawapan dia positif. 12 bahagi 2, 6. Okay, so jawapan dia 6. Positif 6. Okay, ni adalah hukum operasi aritmetik. Okay. Bagi semua nilai A dan B, okay, A tambah dengan B, dia sama je. B tambah A. Contoh cikgu letak nombor. 3 tambah dengan 2, sama je jawapan dia. 2 tambah 3, dapat 5 juga. Sama je. Okay, sama juga kalau darab. Okay, 2 darab 3 dengan 3 darab 2. Okay, 2 darab 3, 6. 3 darab 2, 6 juga. Jadi, ni adalah hukum penambahan dan pendaraban tambah dengan darab. Kita dikatakan mematuhi hukum kalis tukar tertib. Okay. Yang kedua, semua nilai A, B, C. Okay. Penambahan. Okay, kita tengok. A tambah dengan B tambah dengan C. Walaupun dia dalam kurungan dan yang kita belajar, okay, dalam piramid, kan paling atas adalah kurungan. Okay, yang kedua adalah bahagi dengan darab. Dan yang ketiga, paling bawah sekali adalah tolak dengan tambah. Jadi kita kena selesaikan yang ni kan, kuda batato tu. Kurungan dulu, lepas tu darab atau bahagi, lepas tu tambah atau tolak. Okay, jadi sepatutnya kita kena selesaikan yang dalam kurungan lah. Tapi hukum ni menyatakan bahawa dia sama je. A tambah B tambah C, sama je kalau kita buat B tambah C dulu. Seterusnya adalah A darab dengan B. Okay, darab dengan C. Dia sama je, kita darab B darab C dulu, lepas tu baru darab A balik. Okay, kita akan menghasilkan jawapan yang sama. Jadi, hukum ini adalah dikatakan kalis sekutuan. Okay, yang ketiga adalah hukum kalis agihan. Okay, contoh, A darab dengan B tambah C. Jadi, dia adalah maksud A dalam kurungan B tambah C ni adalah A kena darab dengan B. A darab dengan B. A darab juga dengan C. Okay. Macam ni lah. Kalau contoh, ni adik. Okay. Ni awak. Okay. Lepas tu awak pergi rumah kawan. Okay. Dalam rumah kawan ni ada B dengan C. Jadi kalau awak pergi rumah dia, mestilah awak kena tegur semua orang. Awak tak boleh tegur kawan awak je. So, kena darab dengan B. Darab juga dengan C. Sebab ada kurungan. Okay. Sama juga. A darab dengan B. A darab dengan C. Tapi sini tolak lah tengah-tengah dia. Kalau yang ni tambah, jadi tengah-tengah dia tambah lah. Okay, ni adalah hukum kalis agihan. Okay, seterusnya, hukum identiti. Contoh, A tambah dengan sifar. Apa-apa nombor, kita tambah dengan sifar, kita akan dapat nombor dia balik. 5 tambah sifar, 5. Okay, apa-apa nombor yang tambah dengan sifar, kita akan dapat nombor dia balik. A darab sifar, akan dapat sifar. Contoh, 1 darab sifar, akan dapat sifar. 5 darab sifar, dapat sifar. Okay. Apa-apa nombor A ni, okay, darab dengan 1, dia akan dapat nombor dia balik. Contoh, 5 darab 1, 5. 20 darab 1, 20. Okay. Lepas tu, yang ni. Kalau dia tambah dan tolak, kan tadi kita dah belajar. Kalau tambah dan tolak berbeza, jadi tolak A akan dapat sifar lah. 5 tolak dengan 5, sifar. Jadi 1 tambah dengan tolak akan jadi tolak. Okay, lepas tu A darab dengan 1 per A. Okay, yang ni maksudnya dia potong kat sini lah. Okay, tinggal lagi 1 je lah kat situ. Jadi ini adalah hukum identiti. Adakah adik-adik masih keliru, kurang jelas, ada soalan? Tulis soalan adik-adik di ruang komen di bawah. Nanti Teacher Lia akan jawab. Atau boleh WhatsApp Teacher Lia untuk dapatkan bimbingan one-to-one. Tekan link di ruang description di bawah. Adik-adik belajar sesuatu daripada video ini? Jika adik-adik faham dari penerangan Teacher Lia, mohon sokongan adik-adik untuk like, komen dan subscribe channel Teacher Lia. Supaya Teacher Lia lebih bersemangat untuk berkongsi lagi dan lebih ramai rakan-rakan yang dapat manfaat daripada video ini. Terima kasih adik-adik sudi like dan subscribe.